Tok Imam pula main. Dia pun imam lama tuan. Dia pun tak larat dah. Tuan-tuan lah jahat. Dia orang paling jahat ni orang lantik imam. Tuan-tuan macam tu tak su? Ni makhluk paling jahat di dunia. InsyaAllah tuan-tuan, jaiz mai. Kita buka untuk imam satu. Saya mencadangkan Murtadah. Kawan sebelah, saya sokong. Kawan ketiga, saya cadangan ditutup. Jaiz tanya, ada lagi? Ada lagi? InsyaAllah. Jadi pun seronok juga. Macam boleh balik awal. Bang, tahu tak? Cadang nama dia 2 saat tadi, dia kena tanggung 3 tahun. Dia kena jadi imam berapa tahun? 3 tahun. Mangkuk yang 3 orang tu main surau orang? Tak main pun. Cadang 3 tak main. Tanggung azab dia ni. 3 tahun nak kena main. Betul tak? Imam pun Saw. Kita dah dengar saw. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Baik. Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Allah yang menciptakan sesuatu. Dan dialah Allah yang kita selalu lupakan. Saat kita lupakan Allah, Allah tak pernah lupakan kita. Saat kita jauh dengan Allah, Allah tak pernah jauh dengan kita. Betapa sayangnya dia kat kita. Itulah Allah, satu nama yang jarang kita sebut nama dia. Kita sebut tentang hobi kita, kita sebut tentang pekerjaan kita, kita sebut tentang kehidupan kita. Tapi berat dan susah untuk kita sebut tentang Allah. Berapa kali tentang dalam kehidupan kita hari-hari ni, berapa kali kita sebut Allah. Ya Allah, hari ini Allah jadikan kita boleh hidup lagi, boleh bangun lagi, boleh tunggu Ramadan lagi. Sebab bila Ramadan nak mengejarkan kita untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Kan? Tajuk bagi hari ni pun berat juga sebenarnya. Kan? Tajuk berkaitan dengan ibu ni, Masya Allah. Tapi tuan-tuan sekalian, inilah tahun pertama saya berpuasa tanpa ibu saya. Dulu kita dengar dan kita tahu, tapi hari ini kita rasa perit dan beratnya kita bila hidup dalam bulan Ramadan ni tanpa seorang ibu. Orang yang tak lalui mungkin dia tak rasa. Saya pun tak rasa. Tapi tahun ni rasa. Tahun ni rasa. Sebab apa? Kehilangan seorang ibu yang daripada kecil dia duduk gawat kita bangun sahur. Walaupun hari ni kita dah ada isteri dah. Dia tak sama dengan mak kejut sahur. Sebab apa? Sebab itulah kita sebut Ramadan ni satu bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak recall kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan kehidupan kita ini kehidupan yang mendekatkan kita pada Allah. Tuan-tuan tengoklah kita puasa ni, muka seorang-seorang pun muka tak larat. Muka pun nampak soleh. Muka nampak soleh dah. Sebab apa? Dia satu bulan yang Allah SWT ambil 11 bulan. Allah ambil sebulan. Sahabat Nabi jumpa Nabi SAW, Ya Rasulullah, boleh tak kau minta pada Allah jadikan Ramadan ni 12 bulan? Nabi, sahabat jumpa Rasulullah, minta kat Nabi, tolong doa bagi jadi berapa bulan? 12 bulan. Kita jumpa Ustaz ada tak kokok riwayat puasa 2 minggu saja? Dia nak cari lagi riwayat kokok boleh kurang lagi. Tarawih dulu 20 lah 8. Kokok lah Ustaz jumpa ada pandangan mengatakan boleh buat isyak 4, tarawih 4 dikira tarawih. Dia nak kurang lagi. Kan? Tapi bila kita fikir balik Allah SWT jadikan Ramadan ni satu bulan yang berkat. Kenapa berkat? Tuan-tuan, saya pernah cerita dah kat tuan-tuan dulu kan. Berkat tu apa? Betul tak? Kalau tuan-tuan lupa, tuan-tuan hangguk Sebab saya ingat saya cerita dah kat tuan-tuan. Aku seram ni. Tak apa tuan-tuan, rancangan ni Ustaz tanya, Ustaz jawab. Tuan-tuan buat relax, buat macam pikat-pikat sikit sudah. Kan? Abang ni orang Selayang kan? Oh, Masya Allah. Surah Hidayatul Mustaqim kan? Kat sekolah Cina tu kan? Sekolah DE. Ingat. Tuan Haji kita baju kotak-kotak ni. Ni semua guru saya ni. Guru saya tu baju Panasonic tu semua guru saya ni. Kalau kuliah saya tak main depan ni, tentu minta dia orang ganti lah. Berkat ni apa berkat? Berkat bertambah pada kebaikan. Tu maksud berkat.
Berkat ni az-ziyadatul khair, bertambah pada kebaikan. Maksud dia apa Ustaz? Contoh motor kita kalau orang boleh pinjam, tu maksudnya berkat. Kita ada kereta 3 biji, nak balik raya ni kita kata kat jiran kita, raya ni nak apa? Dia kata nak kereta Myvi tu King. Kita kata saya ada istimewa tak pakai. Lepas tu balik naik apa? Saya balik naik Alphard. Istimewa tu tak pakai. Guna. Jiran kata betul ke? Betul ya pakai. Isyak lagi jadi apa-apa. Kereta ni kalau nak jadi apa-apa jadi. Ni orang ada iman ni. Kita duk rasa kereta motor ni milik kita. Kita jaga motor ni. Kalau hilang macam mana? Jatuh macam mana? Kalau Allah kata jatuh tak? Jatuh. Siapa naik pun jatuh. Hidup ni bukan apa yang kita tentu. Hidup ni apa yang Allah tentukan untuk kita. Kita bagi dia pakai, dia pun baliklah kampung, naik kereta istimewa kita, adik-beradik dia pun seronok. Tu berkat. Rumah kita di KL, kawan-kawan mai boleh tumpang, walaupun kita duduk flat Seri Melaka, 2 bilik je. Tapi adik-beradik mai tumpang rumah kita, pakat tidur, berimpit, tak sangka ni. Sahur ni sampai kena makan kat koridor, dalam penuh. Rumah tu berkat. Sebab bertambah pada kebaikan. Tu maksud ziyadatul khair. Tuan-tuan main kerja kat KKA ni, main duduk kerja JKA ni. Tengah hari Alhamdulillah ada kuliah. Tengok ustaz-ustaz Hak Mai pun kalau tengok li tu saya paling bawah. Saya paling bawah. Hak Mai tu semua selebriti, bukan cak-cak ayam. Saya ustaz kampung. Tengah hari je tak fikir dah, seronok ada kuliah. Kau tuan-tuan stres. Orang main tu, dia main surau nak tidur. Bagus baru 10 minit. Auzubillah, natang pula bunyi ni. Kau tidak ujung tu. Kau duduk naik tikah. Bunyi, bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tengok sebelah mata. Sebelah mata dia tak buka habis. Natang pula bercakap lah tu. Kan, haram tu. Pada 9 bulan tak pernah main pun. Betul tak? Sebab tu tengok tarawih di surau-surau masjid, munculnya umat-umat yang tak pernah muncul sebelum ni. Dia tak pernah main 9 bulan, tak pernah main surau. Duduk sebelah imam. Tegur pula imam. Bawa pindah lah. Imam tu pun stres. Imam kan dia nak jaga hati saya ni, nampak rumah menantu. Oh, menantu duduk tak lah. Tak pernah nampak main surau pun. Hang tu pun baru main. Dah. Alhamdulillah dalam kita duduk kerja-kerja ni, tengah hari ada kuliah Zuhur. Tu berkat. Jadi kenapa disebut Ramadan ni bulan berkat? Kan? Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Setuju tak setuju? Tak ada nasi putih, telur goreng dengan kicap yang paling sedap melainkan mak kita masak. Setuju tak? Kita kahwin, suami ni kita buat sama. Telur yang sama, kuali yang sama. Telur tak sama lah, telur lain. Kuali sama, minyak sama. Cara masak lebih kurang. Rasa dia sama. Tak sama. Bini sediakan makanan dengan mak sediakan makanan, tak sama. Sebab apa? Kita sebut bahasa mudah orang kampung ni, ayat tangan ibu lah. Kan? Sebenarnya, keberkatan. Tuan-tuan, ni nak sebut apa? Bulan berkat. Bila saya tahun ni mak saya tak ada, terasa tak? Terasa. Dia mula ingat habis semua. Saya dulu orang susah. Kalau Ramadan lah bulan yang boleh minum holik. Pasal holik mahal. Betul tak? Semangat nak bangun sahur tu sebab nak minum holik kan. Pasal holik tu mahal. Bagi saya. Tuan-tuan, Allah holik. Buat budak sejuk kan. Tuan-tuan ni orang bangsa Brickfield. Bukan calang-calang orang. Nah, kita dulu duduk kampung, Moreh. Dapat Moreh, biung goreng, seronok dah. Dulu punya Moreh. Betul tak? Duduk di kampung, biung goreng, seronok dah. Tak sangka. Lah ni piturau. Malah ni Morewa. Dia tanya geng seorang, Morewa. Baru bagi 50 ringgit untuk buka puasa, buat belagak boleh. Dia bagi 50 ringgit untuk buka puasa, dan tanya, Morewa malah ni, buat biung goreng. Tak apa, balik makan di rumah aku. Pasal biung goreng ni. Nah, jadi kenapa Ramadan ni bulan berkat? Sebab Ramadan ni disebut dengan, tuan-tuan duduk dalam bulan lain, bulan Rejab, bulan Syakban. Kan? Ni 3 bulan ni dia pair ni. Dan Nabi SAW kata apa?
bulan yang kita paling lalai, bulan Syaban. Bulan yang paling lalai, bulan apa? Bulan Syaban. Masa Rejab tu semua duk fokus, nak masuk Rejab ni, nak masuk Rejab. Sebab apa? Dah keluar iklan Yusuf Tayyub. Keluar iklan Yusuf Tayyub, mana Rejab nak main dah Rejab ni. Kita pun seronok dengar Rejab. Lepas tu masuk Syaban, relax tak? Fokus nak main Ramadan. Masuk Ramadan. Sama tak 24 jam dengan bulan Rejab? Sama tak? Bulan Rejab 24 jam. Betul? Ramadan berapa jam? 24 jam. Sama tak jam dia? Sama. Tapi siapa berkat? Sebab Ramadan pukul 4 bangun dah. Kita ada orang perempuan ni. Bini-bini kita pukul 4 bangun dah. Pukul 4 bangun, ambil ayam, letak dalam singki. Nak tunggu bagi lembut. Suami buat apa? Bertafakur, itu lebih baik. Kan, suami tak tidur, dia bertafakur. Bang? Allah. Bagi ada sikit pun jadilah. Pukul 5 bini gerak. Bang, makan, sahur, siap dah. Baik. Suami pun bangun, mata tak buka, penat. Ya. Dah duduk dah ni. Lek opak tau. Lah, tanya pula. Bini kita Allah tengok lah tu ada atas meja. Buka sebelah. Oh, gulai. Makan. Masa letih yang awak tolong kunyah lah. Abang nak telan. Tahu dia punya malas. Punya malas. Tuan-tuan, setuju tak? Siapa yang tak ada mak, ataupun mak duduk jauh. Kita duduk di KL kerja, mak duduk di kampung. Untung lagi lah kalau mak boleh telefon. Hello, bangun. Kan? Dan dulu kita mesti rindu mak kita gerak. Abang, bangun. Gerak. Lah tak ada. Pukul 4 bangun sahur. Lepas sahur buat apa? Tidak balik. Subuh kat mana? Rumah tu yang saya tak faham. Tarawih pergi masjid, surau. Subuh tak pergi. Pelik. Nampak tak setuju ni? Tengok. Ada aja ni kata kita ni. Subuh tu fardu. Tarawih tu sunat. Dan tarawih tak sangka dah pergi. Tu pun isyak tak main. Setuju tak? Tarawih ramai 10 sah. Isyak ada 4 sah. Ya. Tak apalah kita sangka baik dia semayang di rumah. Sangka baik. Tapi sepatutnya kalau hang ngaji, isyak tu lah pulun nak pergi semayang di masjid pasal fardu. Nak semayang jemaah di masjid. Tu sangka baik. Kalau hak jenis betul ni kita tanya, abang, tadi isyak tak nampak pun. Ustaz, isyak tak apa. Tarawih ni kena jaga. Isyak bulan lain ada. Amboi jawab. Kan? Kita jaga, kita tahu, ya Allah Ustaz, daripada bangun sahur, pergi sembahyang subuh di masjid, balik nak makan tak boleh, baca Al-Quran, 3 ayat lena. Main kerja pula, sembahyang duha 2 rakaat. Lepas tu tengah hari ada kuliah zuhur, macam ni duduk dengar, walaupun terpaksa. Dengar, tengok ustaz tu kecil besar, tengok sembahyang. Habis sembahyang lagi balik, pergi bazar Ramadan pula. Kan? Tuan-tuan, ni pandangan saya. Kalau ustaz lain tak setuju, tu pandangan ustaz tu lah. Ni pandangan saya. Mungkin ada ustaz setuju, ada ustaz tak setuju. Tapi saya punya pandangan, ni pandangan saya. Tuan-tuan tak setuju tak apa. Kalau boleh Ramadan ni, petang-petang ada masa, pergilah bazar Ramadan tu. Beli, niat nak tolong kawan-kawan kita. Kesian dia pun berniaga. Kan? Saya kurang setuju sikit. Tuan-tuan ni orang puasa, pergi bazar Ramadan buat apa? Oh, jangan macam tu. Faham tak? Kita pergilah nak tolong beli. Beli pun kena patuh lah. Tengok hak elok kat lah. Tutup aurat, berniaga pun elok. Tuan-tuan pun jangan select. Faham? Nama nasi lemak janda, bonti. 2 blok tulis besar-besar kan. Laicikan janda, bonti. Hak makcik tu je pun balik tak bonti. Tahu lah makcik ni. Padahal tu lah kita berhenti. Pasal nampak makcik tu pun bagus. Sekali nak tebak, bismillah. Amboi sekali ni. Tanyalah makcik, boleh lah makcik bagi mutabak dah. Ni makcik buat seorang kan? Tak. Suami pergi semayang asar. Berjemaah di surau belakang imam. Dia abang. Oh, soleh rupanya. Tambah lagi 2 makcik. Pasal dia soleh. Kita pun belilah 2-3 barang kan. Dan niat kalau beli 3, 1 nak bagi kat orang. 1 kita dah niat tolong mereka ni. Kita dapat pahala. Lalu hujan dah petang-petang. Kesian tuan-tuan.
Tuan-tuan tak apa. Ni tuan-tuan ni ada ni tak apa. Hujan ke, ribut ke, lagi sedang. Selak sikit nak hujan. Bahagia. Cukup bulan. Masukkan. Kan? Itulah tempat bertambah atau berkurangnya iman kita. Dia, seramu masuk kad ni, tuan-tuan, memang kita masuk kad. Tekan 500. Mesin diam, kita pun diam. Ada tak ada? Gelap pun lain dah. Gelap pun. Masuk dah. Dah abang orang sebelah. Orang sebelah pula muka com. Tak ada com. Kawan sebelah dia ni keluar duit. Kawan sebelah baru nak bawa masuk, duit 2 bulan tak bayar rumah. Cuba kena sangkut. 500. Tang, tunggu. Tit. Tet. Urus niaga anda dibatalkan, baki berkurangan. Keluar ni. Zikir terus. Lepas tu pergi mana? Masjid lah. Buka puasa di masjid kan? Bajet tak ada. Berkatnya Ramadan ni petang boleh pula. Tuan-tuan belilah mutabak ke satu. Berhenti tak mana-mana kan? Kalau tuan-tuan boleh buat ni hari-hari lagi best. Hari-hari kan balik kerja beli kan? Sampai dekat traffic light tengok budak-budak Grab ke apa kan? Bagi. Dah adik. Satu. Petang ni pula pergi minyak kan? Tengok ada bangla tu bagi satu kat dia. Baik. Faham? Esok beli lagi. Jumpa siapa-siapa pula tengok pakcik berumur beli aja. Pukul 6 petang kita duk pergi cukup duk pergi gunting rambut cukup-cukup ni tengok ada pakcik tua tu pun duk cukup. Bang, yang pakcik tu saya bayar. Berapa ringgit? 10 ringgit bayar. Pakcik tu masa lepas cukup cabut bulu hidung apa semua ni nak bayar, dia dah sudah bayar. Dia punya seronok ni, siapalah hamba Allah yang bayar ni. Seronok. Tuan-tuan, bahagia tak? Bahagia. Ni saya baru kenal ni, Ramadan baru ni. Ramadan baru ni, saya baru kenal. Itu kata nak sedekah ni pun tuan-tuan kena study juga. Saya tengah beli. Jadi saya order. Saya pergi dulu. Saya main balik. Lepas tu budak ni order. Saya punya, budak ni pun order, tak apa. Nak buka puasa kan? Kesian ni seorang. Tak apa, saya kata, bang. Kira sekali dengan budak tu. Kita makan dengan family ni. Dia duk makan seorang. Nak buka puasa. Kita pun nak sekali bayar lah kononnya. Ni kata ustaz ni pun. Dia pun kira semua. 114. Saya kata 114. Kenapa 114? Kita taruh kita makan dengan family dalam RM50 lebih-lebih sikit lah. Kita boleh agak lah kan. Kenapa 114? Itu abang suruh kira itu perempuan kan? Tuan-tuan tak nak cik kandak Yasin tu? Cerita lah dah ni. Depan WP Hotel tu. Hak belakang dia Senggang. Depan dia Yasin. Ujung tu Kudu. Nasi tu dengan sotong. Saya pun tanya dia pasal 114. Tadi abang cakap itu bayar? Saya kata sekali lah. Dia makan RM12 lah. Tapi dia ada bungkus 4. Tuan-tuan agak apa perasaan saya? Takkan saya nak abang, aku bayar dia makan ni, dia bungkus. Dah abang dah terlepas cakap dah. Keluar 114 ni macam nak pitam. Bukan berkira, silap strategi. Ya. Nak kata termenung kau. Bukanlah termenung, bukanlah kita berkira. Duk gelak kat diri seorang-seorang. Padan. Kan, lain kali nak buat sedekah, tanya dulu, bang, tu budak makan apa? Berapa dia punya makan berapa? Buat tanya sikit, ini RM12 sekali bayar. Macam tu cara dia lepas ni. Boleh faham lah? Tuan-tuan dia buat warak sangat. Kan? Ni petua lah. Tetapi order burger, bagi burger 4. Kita kadang burger 4 ni dalam RM20 kan? Tengok pakcik tu main satu macamnya order, kita pun tengok. Bang, kira sekali dengan pakcik tu. Kita pun. Saya tak tahu. Tuan-tuan, mungkin Allah Ta'ala nak azab saya kat dunia kan, tak apalah, tak apa. Saya pun tengok pakcik ni, bukan ni cerita lama lah, 2-3 tahun lepas. Malam-malam balik rumah kan. Pakcik tu berilek, yang kita kata, bang, nanti abang kira sekali saya dengan pakcik tu, saya main balik. Kita pun pergi split mat. Beli barang apa semua, main-main tuan-tuan, burger 4 biji, 70 lebih. 75 ke 76 macam tu lah. Saya pun, bang, burger berapa satu lah? Yang abang punya 20, 18 ringgit, macam tu lah, lebih kurang 20 ringgit kan.
Yang pakcik tadi tu, dia order berapa? 10 biji. Tuan-tuan agak-agak tak pitam saya. Saya dah ingat dia beli seorang-seorang. Kadang-kadang orang tuan-tuan pun kita kalau cayangan, nampak dia macam kesian lain, padahal bekas pengarah. Kan orang kata siapa berapa KSU kan. Kita nampak dia macam pakcik tu bodoh, padahal dia tu pengarah. Pencen dia lagi banyak pada gaji kita. Tapi tak apalah, nak niat sedekah. Kalau tuan-tuan boleh buat Ramadan tiap-tiap petang lagu tu, buat. Niat pada dia. Niat untuk mak kita. Niat untuk ayah kita. Itulah sebaik-baik amalan kita. Kita kata Ramadan ni bulan berkat. Daripada bangun sahur, sembahyang subuh, petang ibadah Ramadan, boleh sedekah ke orang, buka puasa dengan family. Betul tak? Hari ni buka puasa pergi apa? Jangan buat lupa. Hari ni buka puasa apa pula? Pergi apa? 7.25. Hari ni berapa Ramadan? 8. Sepakat? Kalau tak sama, raya tak sama ni. Kalau kau ni 8, kau ni 10, raya tak sama. Sepakat 8. Tu saya kata apa? Satu-satunya manusia, satu-satunya orang Islam yang akan ikut kalender Islam pada bulan Ramadan. Betul tak? Tuan-tuan tak tahu ni berapa bulan ni. Yang tuan-tuan tahu 8 Ramadan. Tu kalau tanya kawan-kawan tu, nak balik raya bila? Cadang-cadang tu 27 Ramadan. Tu jawapan soleh tuan-tuan. Malaikat dengar pun meluat. 27 Ramadan tu berapa bulan lah? Tak pasal hari Jumaat rasa. Dia buat macam tu, klik. Hang balik bila? Aku tengok tengok raya bila? Lagi soleh. 1 bulan yang umat Islam akan ikut kalender Islam bulan Ramadan lah. Kalau tanya ni berapa bulan? Tak boleh ingat. 29 ke 30 tak? Tapi 8 Ramadan tu tentu dah. Tuan-tuan tanya, buka puasa ke apa? 7.27 kot. Hang jangan buat melawak. Hari ni 7.25. Hang jangan jadi munafik. Tu dia, lebih 2 minit munafik terus. Tak? Dia hafal Ramadan punya waktu berbuka tu setiap hari. 8 Ramadan 7.25. 11 Ramadan 7.26. 17 Ramadan dia naik lagi seminit. 7.27. Dalam 22-23 Ramadan dia naik lagi 7.29. Sebulan punya maghrib dia hafal. Subuh dia hafal 6-5 minit. Lalah lagi dia makin kurang tu. Tanya Zohor ke apa Zohor? Zohor dalam 1 lebih lah. Tu tengok ustaz tu kalau dia berhenti awal kalau lama banyak lah hang. Kan? Zohor tak penting, asar tak penting. Pasal apa? Tak ada buka puasa. Asar ke apa? Cuba tetap lah asar ke apa? Ini dah. Asar dia dalam 4 lebih lah, tak sampai pukul 5. Tapi tanya maghrib, marah pula. Jam dia bunyi dah, handphone Allah. Jam apa bunyi? Allah. Serentak. Apa surau tak azan itu? Kawan Tok Bilal tu pun nak buka puasa juga dia pun. Kawan pun baru duk kulum. Kurma tu. Masjid pula pergi beli kurma hak batu. Tuan-tuan tahu tak kurma hak batu? Ni saya abang ni jangan ambil hati dah. Baru ni lah pergi buka puasa. Dia panggil saya buka puasa. Kita pun tengok kurma duk dalam bekas lawa dah. Bekas kristal. Buka-buka tuan-tuan tengok kurma duk penuh debu ni. Dia kata ni betul-betul zaman Nabi ni. Ni ambil kurma tu duk lak depan pengurusi pula tu. Saya pun duk lak-lak sikit kan. Dah tuan-tuan nampak berdebu. Gigit tuan-tuan. Teringat dialog Sudin tu. Apakah kau tak rasa batu ke kayu kan? Kita pun makan azan Allah makan. No. Takkan sebesar-besar ni masjid tak ada bajet. Belilah hak elok sikit. Hak main buka puasa sampai 100 orang, 150 orang Lepas tu saya mula fikir. Agak-agak aku dapat ni hak VIP kot. Hak tak VIP agak-agak macam mana? Biji dengan kulit sama keras. Dia buat azan. Azan kita buat habis semayang. Lepas semayang kita habis semayang tarawih. Habis tarawih sampai dia rumah buka TV tengok Quran. Anak kata, ayah, bagusnya ayah. Awak buka Quran. Ayah kata apa? Tak ada siaran lain lah, semua Quran. Buka lah. Nak tengok hal kena buka Netflix ni. Nak buka Netflix rasa berdosa sangat. Kan? Acah-acah soleh. Bang, tak ada bulan lain yang kita boleh buat daripada bangun subuh, sahur, semayang subuh, baca Quran, solat doa sikit, tengah hari ada kuliah zuhur, buka puasa dengan family, pergi tarawih, balik tarawih, moreh pula, lepas tu sampai rumah buka Quran pula.
Sedekah pula hari tu 10 kebaikan, 24 jam buat 10 kebaikan, maknanya hari tu berkat. Tu masuk berkat. Banyak benda kita boleh buat kebaikan, tu berkat. Tak tahu lah Ustaz, hari ni sibuk sedap-sedap buka puasa. Tu Zohor ngasar semayang. Tak dan. Bangga pula, bangga. Tak dan tapi tak apa, Allah faham No. Faham tak? Dia nak buat, Ustaz kata Khairullah setengah jam sebelum Zuhur. Dia tiba pukul 12, jaga-jaga pukul 7. Wah, ngeliat ambuh yang hari ni puasa tak rasa. Hujan pula, buat melihat. Malaikat pun tengok dia ni, kalau aku boleh libas, aku libas hari ni. Dia kata tak rasa. Dia buat kepak kepala sikit, azan. Buka puasa. Hei, tak rasa dia tak. Tuan-tuan, saya nak beritahu kat tuan-tuan. Saya nak bagi tip lah, ni jawapan lah. Tuan-tuan perasan tak? Pasal apa lah ni masa rasa cepat? Lah ni lepas Ramadan ni. Esok Jumaat, kalut dah 9. Sabtu Ahad duk pergi kalut baju raya apa semua. 10 hari pertama habis dah. Tinggal 10 hari kedua. Hak 10 hari kedua ni, hak duk gagah-gagah ni. Hak semangat-semangat tu dah hilang lah. Hak semangat-semangat. Malam pertama tuan-tuan tarawih. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Dah. Cik Imam mesti berkeluar. 10 akhir Ramadan tuan-tuan dengar. Allah sallallahu ala Muhammad. Allah salli alaihi. Hak tinggal pun. Hak tinggal tu pun. Dengan tutup bila la ilaha illallah wa maghfiratu wa rahmah. Kita dengar semua. Tuan-tuan bagilah orang lain. Boleh tak? Kalau tuan-tuan zikir surau ke murtadah, niatlah. Kita lah ni anak-anak tahfiz ramai. Walaupun dia hafal Quran, bagi dia jadi bilal pun tak apa. Daripada kita ni bukan. Saya tabik dah hormat pada imam-imam yang lama ni. Hak 20 tahun, 30 tahun. Kita tanya dia imam, berapa lama dah jadi imam? Dia tu ingat saya 35 tahun. Kita tahu dia lama lah. Dia kata lama tak lama, kira malaikat kenal. Contoh lah ni, contoh. Nak abang kata lama kan. Imam tu tak jawab macam tu. Ni saya bagi contoh. Tapi tuan-tuan kata, imam mana dah. Tak ada. Ni saya buat cerita nak bagi nampak sedap lah. Nak abang lama tu. Kira sejadah dia tu, bekas sujud dah berlubang ni. Bekas sujud dah tu. Betul tak? Macam sejadah kita kat rumah kan. Bekas lutut, bekas tangan semua ada. Pasal pakai sejadah tu 30 tahun. Tak pernah nak tukar. Saya tanya tuan-tuan, kita semua beli baju raya, betul tak? Tapi siapa yang beli baju untuk sambut Ramadan? Ramadan nak masuk dah ni, nak beli jubah 2 lai. Nak beli ridak 1. Nak belajar sunnah. Ni nak try. Dia pergi umrah. Ustaz tolong ikat, mutawif tolong ikat. Tutup telinga sebelah. Tengok ustaz. Dia ustaz. Saya duk bawa orang jemaah tuan-tuan kan. Kata ustaz tutup sebelah tu, kita pun buat. Macam ustaz Mukti pun semua kan, kita pun buat. Kawan balik-balik. Ustaz dia ikat sendiri. Lagi warak. Bukan tutup telinga, mata tarik. Dia nak pakai sahabat ni. Betul tak? Kita terlepas pandang. Ramadan lah beli sejadah baru. Semangat nak semayang sebulan ni. Sebulan tuan-tuan nak semayang ni. Lah ni duk kesyara ni, baju Melayu bulan bintang, baju Melayu segala macam ni, tak apa, saya tak kata salah pun. Tarawih ni baju punya lain, tahun bila punya baju. Padahal tarawih Ramadan ni kita semangat. Beli baju baru nak pakai semayang hari. Beli jubah 3 lai. Kita pula kalau bab agama, minta maaf. Ni tuan-tuan nak setuju, nak marah-marah, nak panggil, tak panggil sudah. Saya main ceramah, tuan-tuan bagi sagu hati, saya ambil alhamdulillah. Tak bagi tak apa, saya tunggu. Bukan ada nak pergi mana kan ni. Kan? Contoh. Kan? Semangat kita rasa apa? Seronok dengan Ramadan. Inilah bulan yang terbaik. Bulan kita nampak paling baik. Tengok tak bila. Fadlan minallahi wa ni'mah wa ma'firatan wa rahmah. Kita pun. Allahumma salli ala Muhammad. Kita lawan. Sallallahu alaihi. Lawan. Tu semangat. Ini dengar pun. Tu dia. Betul tak betul? Ada tak?
Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. Dal jadi dot. Allahumma salli ala. Ni cerita betul. Tok Imam pula main. Dia pun imam lama tuan. Dia pun tak larat dah. Tuan-tuan lah jahat. Dia orang paling jahat ni orang lantik imam. Tuan-tuan tu tak su. Ni makhluk paling jahat atas dunia. InsyaAllah tuan-tuan, jaiz mai. Kita buka untuk imam satu. Saya mencadangkan Murtadah. Kawan sebelah, saya sokong. Kawan ketiga, saya cadangan ditutup. Jaiz tanya, ada lagi? Ada lagi? InsyaAllah. Bismillah. Dia pun seronok juga. Macam boleh balik awal. Bang, tahu tak? Cadang nama dia 2 saat tadi. Dia kena tanggung 3 tahun. Dia kena jadi imam berapa tahun? 3 tahun. Mangkuk yang 3 orang tu main surau orang? Tak main pun. Hak cadang 3 tak main. Hak tanggung azab dia ni. 3 tahun nak kena main. Betul tak? Imam pun Kita dah dengar saw. Tuan-tuan, tu saya ni, minta maaf tuan-tuan, saya ni 2 benda. Saya senang menangis dan saya kalau gelak payah berhenti. Ni perangai saya mengaku tuan-tuan. Sebab tu kalau contohlah berlaku pelik-pelik kat sini, kalau saya cabut tu tuan-tuan faham lah. Saya tak boleh semayang. Kalau mereka kadang keluar dengan saya pergi umrah ke pergi travel mana, geng motor travel, berlaku satu benda yang pelik sikit, tak boleh semayang jemaah dah. Saya tak boleh. Sebab saya tengah semayang, bunyi sikit ya. Berhenti. Saya, tuan-tuan dengan iman saya tinggi, iman saya pun tak kuat. Tak boleh, saya tak boleh. Kalau dah start gelap tak boleh. Kita nak semayang tarawih tuan-tuan. Panggil kita ceramah. Faham tak? Tuan-tuan kat situasi saya. Yang tu imam tu keluar dengan berumur. Saya tak mampu dah. Saulah. Kita dah tahan tuan-tuan. Kita dah berbuat ingat kubur. Dah berbuat ingat kematian. Pada tak mau gelap. Allahu Akbar. Betul-betul puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillah batuk dan bila nak tersegerah ni. Faham tak? Bagilah budak-budak hak muda ni ke siapa-siapa. Tak apa kalau tak ada budak tahfiz pun. Buka Quran, baca surah biasa pun tak apa, betul tak? Tak ingat dulu 80-an, 90-an. Ingat tak dulu? Kita buat 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Nah, rakaat ketiga, tabbat yada abi lahabin wa tab. Rakaat keempat, qul huwallahu ahad. Betul tak? Masuk 15 Ramadan akhir tu baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ilah tak mau. Kena imam kau. Waladhalin amin. Wa izistansqa Musa liqaumi. Dia pun sedar imam. Bagus surah ni. Pasal baru start. Sedar, steady. Nah, steady dia. 5 minit tak rokok ni. 10 minit tak rokok ni. Saya tahu tuan-tuan ni ada geng stopwatch. Tak ada stopwatch. Allahu Akbar. Allah. Dia nak tengok 2 rakaat tu berapa minit. Ya Allah, ya na'ami dah. 3 minit. 3 minit, lebih kurang 7 minit. Dia duduk kira waktu rakaat. 7 minit, darab 4 set. Kan 4 set, 2. Dalam 20 minit, kita tengah jam lebih ni. Assalamualaikum warahmatullahi. 5 minit, 37 saat. Dia syok datang. Dia duduk main datang tau. 10 minit dia tengok, 10 minit tak habis lagi. Tuan-tuan akan buat apa? Tuan-tuan akan badan ke kanan atau ke kiri, betul tak? Apa imam tu? Tak boleh. Habis witir, keluar pergi tengok nama. Muhammad Yusuf. Imam pula tugas selang sehari. Sehari hak lepas tu tak main. Hak imam seorang lagi dia main. Imam Yusuf tu dia tak main lah. Tu ibarat panjang. Afala tatazakkarun. Akhirnya, dia pun turun tangan. Celaka ada lagi. Dalam semayang, maki imam, pasal kita tak kuat. Dah ikut orang siapa, kalau tak surau tu semayang panjang, pergi cari hak pendek. Siapa hak nak panjang, pergi surau tu. Tu suruh marah dia kan. Kita rasa nak pergi pendek, pergi hak pendek. Pergi panjang-panjang. Tu ustaz, 3 malam panjang. Pergi surau ni panjang, surau tu panjang. Dia pula marah. Semayang, dia rumah. Tuan-tuan dah lupa ke? Tuan-tuan ni semua pernah dilantik oleh Allah.
menjadi imam pada tahun 2020? Tuan-tuan lupa. Waktu COVID tu tuan-tuan semua imam di rumah masing-masing. Tuan-tuan dah lupa. Resume tuan-tuan boleh tulis menjadi imam. Resume dia pengalaman imam 2 tahun 2020, 2021. Ingat tak? Tuan-tuan pergi umrah. Tuan-tuan pergi umrah, semayang lambat, subuh telajak. Tapi nak semayang di Masjidil Haram dia. Orang duk keluar, dia duk pergi. Nak semayang dalam tu. 2 rakaat subuh. Allahu Akbar. Orang main tepuh belakang. Dalam resume, mantan imam Masjidil Haram. Betul ya? Dia mahu tak mahu? Betul tak betul? Betul. Betul tak? Ada ni, dia ada dalam ramai-ramai ni, dia ada. Kalau dia semayang, dia rapat paling kanan tu. Pasal dia tahu orang tak boleh tempuh belah kiri, jadi imam. Dia tak kalau duduk belah kiri lagi, sama kan? Macam dia duduk, dia main akhir, imam dah tayyat akhir. Allahu Akbar, nisaf kanan, nisaf kiri. Dia duduk belah kanan ke belah kiri? Kiri. Kalau kanan, sekali orang main tepuh. Dah kiri penuh duduk kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bangun. Dalam hati, jangan ada siapa-siapa duk main tepuh ni. Tuan-tuan pernah rasa ada saat tu? Iya kena berdoa, iya kena sedang suratul mustaqim. Pai. Dia tak pai. Dia pula baru dekat iya kena wudu. Ni nak patah balik Fatihah ke, nak sambung ke, nak terus tengah dia mula pening. Lelai fikir-fikir tak baca apa. Dia buat tengok belakang. Ram datang ni. Marah. Kawan nak berdarah. Sebab apa kita kata? Itulah berkat. Satu bulan yang tak semena-mena ada tadarus. Tak semena-mena ada qiyamul lail. Tak semena-mena ada sahur. Tasa'aru fa'inna fi sahuri barakah. Bangunlah kamu bersahur. Kerana sahur itu ada berkat. Bukan bangun sahur nak kenyang. Tak ada dah. Lagi tak ada mak dah siapa nak kejut kita. Bini kita kejut. Tak sama macam mana mak kita kejut. Dulu mak sedia makanan. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan semua rindu saat tu kan. Tapi kita silap. Kita tak nampak. Bila hilang baru kita nampak. Lalu ni pula kat TikTok tengah duk viral cinta apa? Hak Zamarul Hisham berlakon tu. Hak isteri dia kahwin dengan orang lain. Dia buat pondok sebelah rumah. Nampak? Tuan-tuan, saya ni kaki Netflix juga senang tuan. Abang jujur lah kan. Tapi kita istighfar pada Allah. Tuan-tuan jangan ikut lah, jangan ikut kan. Ramadan bila mana kata apa Ustaz? Tak boleh. Kita tengok rasa tak boleh. Pasal apa? Oh ya, agama larang. Tuan-tuan, Ramadan ni pasal wajib puasa. Pasal apa? Wajib. Kalau sunat macam Syaban puasa. Dia puasa. Bang, puasa sunat ni. Tu kan niat dah tadi ni. Niat dah. Lupa. Bang, Ramadan dia main dia kata apa? Supaya kamu mendekatkan taqarrub ila Allah, kamu bangun, kamu rasa semangat untuk buat bangun pada Allah. Tak ada. Ni. Di antara kelebihan orang berpuasa apa? Mulutnya bau kasturi. Dia pergi try kat orang pula. Hamba Allah. Busuk lah. Iman hang ada masalah. Sedap ada bantai orang. Nabi kata apa? Orang yang beriman ni, mulut orang puasa baunya kasturi. Jangan. Kan? Macam apa duk berlaku lah ni lah kan? Ni saya cakap tuan-tuan nak marah-marah. Kan arti-arti Allah uji kan? Bercerai, kahwin dua lah, apa semua. Hak kahwin dua dia. Tuan-tuan mesej saya, apa pandangan Ustaz? Hak sedap dia, betul pun tanya aku. Hak dapat sedap dia, tanya kita. Saya akan jawab apa? Tanya dia. Betul tak? Tuan-tuan setuju tak setuju? Kita balik bini pula duk taruh kita. Abang, abang jangan jadi macam ni. No. Kita pun kata, yang jangan macam-macam. Abang ni yang duk sebut 3-4 kali sekali jadi sungguh. Dia mula. Macam kita tak buat. Hak sedap dia tu. Dia nak kahwin dua, dia nak bercerai, rumah tangga dia nak jadi apa? Dia punya pasal. Kita ada rumah tangga kita. Tugas kita sebagai orang Islam lah, doakan dia. Ya Allah, semoga mereka dua ni bahagia. Cukup, tu dah dapat pahala dah. Terus orang pergi tengok pula, bini dia kata apa, hak dia ni pergi beli bunga, bini ni kata pula 8 tahun dah tak dapat cincin. Kita duk fikir, macam mana 8 tahun tak. Bini kita duk bagi kat belakang, awak pun dah 15 tahun tak bagi cincin. Kena juga. Jadi semak, faham tak? Kita boleh buat apa sebagai orang Islam, doa saja kat dia. Semoga, ni bulan Ramadan ni. Tengok, semoga Allah bagi dia kebaikan. Sudah.
Terus duk cari siapa salah, biar mahkamah buat kerja. Boleh faham? Ni tuan-tuan duk komen pula. Saya pun pelik lah. Tengok isteri pertama macam Cinderella. Isteri kedua macam Avatar. Sedap pula hang. Nak komen bini orang. Tak usah. Tutup mulut. Doa yang baik-baik saja. Pasal apa? Bukan hak kita nak menentukan kerja Allah. Kita buat kerja kita, jangan buat kerja Allah. Betul tak betul? Nanti saya suka lagu tu. Kalau like. Kalau tak like, swipe. Settle. Betul tak? Tengok. Benda best tengok. Tak best, swipe. Kan? Kalau benda hak minat tengok. Dengar ceramah tengok. Masalah tuan-tuan, ceramah tuan-tuan swipe. Ceramah. Tadi Zohor ceramah dah. Tak ada benda lain nak keluar. Dia marah. Kan? Apa nak marah apa? Ni nak kira Ustaz Wadi. Ni Ustaz Zahar. Tak ada pendatang lain. Tak ada pendatang lain. Tadi abang kuliah ada Zohor tadi ni. Pahala banyak mana dah. Dia abang kat bini ni. Jangan. Kita nak buat sebaik-baik boleh. Sebab apa? Boleh jadi tuan-tuan ni ada ni. Jangan confident sangat. Kita hidup. Setuju tak? Tatah 15 Ramadan kita meninggal. Mati tu pasti kan? Takut. Saya cakap takut. Kan saya kata mak saya meninggal. Umur 57 kan ada sakit apa? 57. Saya ingat mak saya umur 60 ke 70 baru meninggal lah. Duk nampak-nampak. Target taklah minta. 57 mak saya meninggal. Tuan-tuan nak kata apa? Saya dengar terkejut. Mak saya meninggal, lebih-lebih terkejut. Mak saya meninggal, lebih-lebih terkejut. Tuan-tuan tengok saya ceramah. Tuan-tuan muntah tak dalam grup. Ni contoh, jangan amin. Tuan-tuan amin, saya cari tuan-tuan. Kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz yang main tengah hari tadi telah pergi ke rahmatullah. Tuan-tuan pun tengok. Ya Allah, tengok Ustaz tadi okey je pun tak sangka. No. Tuan-tuan, sebab tu saya kata kawan ni nak tahu brotherhood tak brotherhood bila kita meninggal. Kita mati, dia nak mandi tak jenazah kita? Kalau dia mandikan jenazah kita, paling tidak pun dia duduk sebelah teman, tu kawan. Dia nak turun tak liang lahat? Dia nak pergi kubur nak kotong sebab kita tak? Ni kadang kawan brotherhood minum sekali 10 tahun. Bila orang minta ni bagi tanah. Dia buat sibuk. Tanah. Bang, dia tak buat pun. Ada tak orang ni? Ada. Tanah. Bagi. Orang bagi. Kat dia so pasti. Dah tak bagi tu. Buat amalan apa sampai tak ada amalan ni? Dia tak mau pasal kotor. Kawan budak ke bumi dah apa semua. Kalau betul kawan sejati, kawan sahabat brotherhood, tuan-tuan. Seminggu boleh tak makan. Silap-silap 2 minggu tak lalu makan. Kawan dia. Tapi bohong. Pasal apa saya kata bohong? Kawan tengah ke bumi tu. Tengah duk baca talqin tu. Wahai fulan bin fulan. Sekejap lagi datang malaikat kepada kamu. Dia bisik kawan dia. Kita minum mana sekali? Ada belakang tu ada mamak. Tuan-tuan, kawan baru ke bumi 10 minit. Kawan-kawan ni pergi minum dekat kedai mamak. Dah? Roti telok tu. Abang, saya ayam madu banjir. Hang kata hang brotherhood, kawan hang mati, hang boleh duduk makan lagi. Tak kata salah. Tapi tu tengok orang hang kucing mati. Kucing mati 3 hari tak makan, sedih. Makan lah, tak lalu lah. Pasal apa? Cemor mati. Ilah. Sayang dia. Kita membohong kata. Mak rempit sehati sejiwa. Buat apa? Buat motor sama-sama, merempit sama-sama, fly sama-sama. Brotherhood, bohong. Sebab apa? Kalau seorang kena tangkap, hak lain pergi mana? Lari habis, tinggal motor segala macam. Kata, brotherhood, bohong. Tentang sejuk ni kalau ada mak rempit kat sini. Kalau brotherhood, kawan kita seorang kena tangkap. 30 lagi sampai. Tuan, tangkap kami semua. Kami brotherhood. Tak payah lari. Poli pun stres. Aku nak kutip 5 ya, ramai pula. Tak apa. Gerak. Berkat sepakat tadi tu, Allah maafkan semua. Contoh. Sebab apa? Allah tak mau tengok. Allah kata apa? Tentang dengar saya nampak ni. Allah, dia tahu tak iman kita? Allah tahu tak? Tahu. Tapi sebenarnya Allah nak tunjuk tahap iman kita. Allah ni kita semua tak sama ni. Tadi saya naik motor, lalu ke highway, tepi highway ada Dunkin Donut ke donut Dunkin? Gambar duk susun 3 biji warna pink.
Ayam oren. Nampak ayam tu macam hidup. Oh, naik motor panas-panas ni. Hui, tu ustaz. Tuan-tuan balik kerja pukul 6. Steering tu duk pegang, duk ustaz jam. Rasa macam donat tu. Tu iman kita. Betul tak betul? Handbrake duk main, duk pegang main macam kondok. Semalam saya ceramah di Daya Bumi. Tuan-tuan tahu Daya Bumi? Belakang ni kan Daya Bumi. Paki-paki motor, lalu tu dekat kafe. Kafe dia pula outdoor. Ada 2 perempuan, India seorang, Cina seorang. Lunch. Saya sampai 12.45. Situ susah. Situ dia nak kena ambil pas, nak kena ada orang main ambil. Tak boleh naik tu, tak boleh. Sini tak apa, senang. Boleh naik, kadang muntadah tunggu, senang. Situ tak boleh. Nak kena sampai awal, kena duk isi borang, tampri duk pergi kenyeh. Oh, leceh. Naik lift tak boleh, kena tunggu orang main ambil. Tuan-tuan, tengah saya duk jalan-jalan tu, panas ni. Tengok India tu angkat perempuan. Ais lemon tea. Tuan-tuan bayang perasaan saya macam mana? Ni kalau dapat seteguk pun tak apa tau. Kan? Kata ustaz ni. Itulah iman kita. Tak kuat kita ni. Semayang 8 rakaat, tak rasa apa. Iman steady. 4 pun dah goyang lah. Tu, tak dekat tu. Takbir, Allahu Akbar. Tu, macam nak pergi jihad tu. 4 rakaat pun tumbang. Dia tak betul. Tu lah iman kita. Kita pergi semayang tarawih di Mekah. Oi, doa kunut sejam. Doa kunut 45 minit. Kena pula masuk muka kita dalam TV ni. Orang kampung pun tengok. Balik ke taman, aku tengok orang itu kat TV. Video kan. Orang tengok gambar orang teriak. Dahsyat, orang menghayati. Dah, aku bukan menghayati. Tuan teriak apa? Kebah. 45 minit. Memang gila. Aku tak pergi dah Ramadan lepas ni. Betul tak betul tuan-tuan? Tuan-tuan tak pernah kenal. Saya sebab kita mutawif. Terpaksa tuan-tuan. No. Allah barik lana ya Allah fi Ramadan. Allah wa tub lana ya Allah Ramadan. 5 minit mah. Amin. 5 minit ya. Murung kan kita ni. Lepas tu dia mula. Dia pun dia teriak apa tak habis lagi ya. Pelik lagi. Dia main. Betul tak? 45 minit lah macam. Hui tuan-tuan. Itulah iman kita. Allah nak tunjuk tu iman kita. Dalam duk puasa-puasa ni, pergi bazar Ramadan, kita order orang Thailand. Orang tabak tu, kita mau tunggu, pakcik tu ambil. Terima kasih nak ni kah? Nak ni kah? Kawah mutabak tu, bang, sebab bau. Allah, ni, waktu tu iman. Belajar sabar, nak buat susah. Ni dalam duk puasa ni, sekali keluar-keluar kasut hilang. Kan, saya itulah yakin juga tu yang buat naik helmet tu, bukan takut. Wallahi saya cakap ni depan Quran ni, wallahi kan. Nak tinggalkan nak letak. Walaupun dah ada parking khas. Kan, parking ceramah. Saya dah letak dah time tu. Sambil duk ambil beg. Ish, tak boleh ni. Bawa. Dah bawa kan. Dia kena usung pula dah. Sebab saya lebih yakin. Dan saya ceramah pun saya rasa bahagia. Kalau menatang tu saya tinggal kat bawah. Tuan-tuan kakak saya ceramah macam mana? Dan geng-geng pula Ahmad kata, mereka pula niat sedekah. Ni tuan motor ni sedekah ni. Mampus. Salah kita juga kan. Iman kita tak kuat. Keluar, slipper kita hilang. Dalam duk sabar kan? Awak bang, slipper hilang. Sabar kan? Hilang slipper saya. Awak cakap senang. Ada mula. Kita pun, tak apa bang, insyaAllah saya jumpa tu. 10 minit dah ni, tak jumpa ni. Kita pun menyesal pula aku bagi nasihat ni. Tu macam mana bang? Tak apa. Saya doa dah kat Allah. Siapa hak ambil kasut saya ni, perut dia pecah. Tu dia tuan-tuan. Tak duk ustaz pakai serak. Rupanya ustaz pinjam. Bang, tu bukan kasut bang, ke Adidas. Betul? Tu doa tadi ni. Saya tarik balik. Pasal ustaz. Iman kita. Allah nak tunjuk iman kita. Kekuatan iman kita. Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Nak jaga iman senang susah? Susah. Sebab tu saya nak abad ni last tuan-tuan last. Dan saya dapat sampai 1.55. 1.55 kita berhenti tuan-tuan. 1.44, 1.54 tuan-tuan macam ni. Saya faham.
Macam tak? Sikit lagi. Jadi kita tuan-tuan, bila Ramadan ni tak, doa banyak-banyak kat Tuhan. Tak payah tunggu tarawih sampai naik motor balik petang-petang, naik motor balik aja. Ya Allah, murahkan rezeki aku, ya Allah. Tuan-tuan, kalau manusia bagi rezeki, saya beri kat Murtada satu, bagi kat abang satu, bagi kat abang satu. Adil tak? Adil tak seorang satu? Adil tak? Adil. Itu manusia bagi rezeki. Itu kita. Dan manusia mengatakan, ustaz ni adil. Dia bagi seorang satu. Itu adil. Tapi adilnya Allah dalam memberi rezeki, Murtada mungkin 50, abang 100, abang 1,5. Pasal apa? Walaupun Murtada dapat sikit 50, tapi Allah hadiahkan dia kawan-kawan yang ramai. Abang dapat 100, pasal apa? Walaupun tak banyak macam abang tadi, 100 abang tadi cukup bahagia sebab Allah hadiahkan isteri yang taat. Abang tadi pasal apa? Dapat 1,5, pasal dia ni kuat sedekah. Dapat dia buang, dapat dia buang, dapat dia bagi, dapat dia bagi. Bukan kata ni tak bagus. Allah bagi cukup dengan kadar kita orang. Rezeki Allah, takdir Allah tak pernah salah untuk kita. Kita yang salah terima takdir Allah. Allah bagi ni elok dah. Tuan-tuan kerja kat JKR ni elok dah. Walaupun dulu niat nak jadi pilot. Saya dulu pilot ni, tuan-tuan sesama orang. Kita dulu kecil-kecil pilot, poli, tentera, cikgu. Tu je hobi kita. Nak jadi apa? Pilot. Awak? Tentera. Nah, lah reception kat bawah. Tu dah rezeki Tuhan bagi kat kita. Doa. Bila main Ramadan, doa elok. Ya Allah, Ramadan ni. Doa. Ibu-ibu akak-akak kat belakang tu saya duk pesan dah. Bila nak buka puasa, berhenti. Jangan duk masak dah. Doa. Pukul 7 duduk kat meja doa. Sebab kita tak pernah buat tu jadi tak erti tu. Tak? Tuan-tuan terabas lagi balik ke anak-anak. Hari ni ayah nak, isteri-isteri ayah ni, semua kita buka puasa pukul 7 kat meja. Jangan masak apa lah. Pukul 7 duduk. Ayah duduk, anak duduk, mak pun duduk. Ya. Kita nak buat apa ni? Doa. Nak doa apa? Apa-apa. Pasal ayah pun tak tahu nak doa apa sebenarnya. Pasal tak biasa doa. Kalau orang biasa doa, dia relax. Orang pernah doa. Ya Allah, maafkan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami bodoh, kami tak pandai, Ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha baik, Ya Allah. Terima kasih kau rezekikan kami kehidupan hari ini. Terima kasih kau rezekikan kami solat, Ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha baik, Ya Allah. Dia boleh doa, pasal dia selalu doa. Sebab tu saya lagi suka kalau imam tarawih misalnya, dia baca doa bahasa Melayu. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini, Ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan untuk bangun sahur dan tahajud. Faham belakang? Faham? Ni imam ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma inna nas'aluka haqq. Kita nak doa. ولا تعذنا القيامة ولا تعذنا القيامة ولا العمة ولا تعذنا القيامة. Ini pun ingat dia ammah ni geng kita semua ni. Boleh tak boleh doa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Terima kasih kau rezekikan kami malam ni, malam 8 Ramadan, Ya Allah. Kau beri kekuatan kami untuk puasa pada besok hari, Ya Allah. Kau berkatilah isteri kami yang bangun pukul 4 pagi, Ya Allah. Jemaah pun faham. Tu kadang-kadang tuan-tuan, lepas habis witir kita zikir apa? Ya Latif. Tidak? Tolonglah buat elok-elok tuan-tuan. Ya Latif, Ya Kafi, Ya Karim, Anta Allah, Mawjud la ilaha illallah. Sebiji-sebiji. Supaya orang tak tahu dia belajar. Kawan baru bertaubat, main Ramadan tahun ni baru bertaubat. Tok Imam pula dah 40 tahun. Hak tadi tu kan 40 tahun. Berapa lama jadi imam? 40 tahun. Lama noh, lama tak lama ke malaikat kenal Tok Imam tadi ni, kawan dah lama, malaikat pun rapat dah dengan dia. Ya Latif. Oh ya. Ya Karim. Aula lahula tu ni. Kawan ni 3 malam mengapa 3 malam balik duk syuak temu tu. Ya oh ya. Oi. Dan dia pun dapat hak tu ya. Balik rumah duk sorang-sorang. Ya. Oh ya, bini sekolah agama. Abang, zikirlah betul-betul. Awak tu dah pirik, surah pun tak nak mengajak kita pula. Eloklah bodoh. Ni lah piramid kata, tua-tua pun bodoh. Kan? Jadi sebut suci-suci supaya orang belajar, orang boleh ikut, orang boleh follow. Oh macam ni, oh macam ni. Dia pun tahu, walaupun dia tak faham sangat. Jadi, percakapan tadi percakapan yang baik.
Ni bulan ni. Ni tuan-tuan yang ada ni. Ni saya ambil. Saya tolong Murtaza. Saya tolong. Hari saya bagi video ni kat Murtaza. Saya ambil pada hujung ni. Tengok. Kekal tak sampai hari lah. Saya tolong ambil kat Murtaza. Lagi saya WhatsApp. Saya ambil ni. Saya zoom sikit. Ini berapa Ramadan? 8 kan? Cari saya begini, saya rakam tu bukan muhung. Ustaz takkan nak muhung. Saya rakam tu. Lepas 10 Ramadan, tak ada ya. Buat lagu sikit. Bulat. Hamba-hamba Allah ni dikehendaki. Bang, ingat Ramadan ambil sampai habis. Takut-takut ni Ramadan kita yang terakhir. Ada mak layan mak habis-habis. Takut-takut Ramadan terdepan tak ada mak yang nak telefon kita, dia nak buka puasa dengan kita. Kita yang mak dah tak ada. Kan, ni tahun pertama saya, ni tahun pertama. Semalam saya dapat mesej, Ustaz, dia pergi ziarah mak saya dekat Madinah. Dia pergi ziarah mak saya dekat Madinah. Sedih saya baca, saya teriak tuan-tuan. Saya baca, saya teriak. Dia tulis apa? Dia kata bertuah mana tahu. Ni, ada. Betul tak? Kalau kena tunjuk bukti, orang muhung. Untung mak, hari-hari ribu-ribu orang main ziarah. Saya baca hak ni automatik teriak. Ya Allah mak, apalah pahala mak sampai Allah pilih mak mati di Madinah. Saya yang ustaz pun belum tentu. Kita tak tahu, saya tuan-tuan tahu mati kat mana? Tak tahu. Tu pun dia wasiat. Ni ayah kalau mati, mandikan ayah di kampung Pandan. Bersiapa ayah? Pasal ben jenazah dia istimewa. Paling-paling tidak lalai hidup ayah boleh kalau anak istimewa. Dan anak-anak tak boleh bagi kat ayah. Punya teruk. Kalau ayah ada ni, tanam terus awal-awal. Selesai. Boleh tuan-tuan Mudah-mudahan Ramadan kita ni, ingat, mati tu pasti. Jadi jangan terlepas. Jangan terlepas. Saya cakap ni pasal hari ni terkejut. Mati ni dia terkejut. Tak sangka. Hari ni punya mati. Akhir zaman Nabi kata, umat aku akan mati dalam keadaan terkejut. Sihat-sihat elok mati. Ahli-ahli atlet mati. Geng sukan mati. Hak jogging mati. Dia tak kira siapa dah. Di doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah berkati kita dan Ramadan dibuat yang the best. Ada isteri buat yang terbaik untuk isteri. Ada adik abang kalau bergaduh-bergaduh tu, tutup buku lah. Sudah sampai bila nak bergaduh. Mati saya menyesal tak sudah. Terus saya carilah siapa salah sebab tu. Kalau dia salah pun tak apa bang. Ni saya nak minta maaf. Hantar pun. Kita ni duk ingat ustaz dah duk nampak muka ustaz dah. Kita tadi nak buat watak, saya nak rumah. Tak, saya nak wakak bang. Kita dah 3 tahun dah tak cakap. Mimpi apa telefon aku ni? Abang tolong. Tapi dia cakap daun. Lepas buka puasa. Telefon apa dah bang 3 tahun kita tak cakap. Jadi ustaz kata, ustaz pun sama. Aku kena juga. Hantar aku ni abang hang. 3 tahun bawah ni. Dah bang yang lepas tu lepas. Hang kata kita yang daripada Sayyidina Abu Bakar tu nak tukar tadi apa? Sayyidina Umar. Dia ni aku cakap elok-elok ni saya bang. Bang, saya cakap elok dengan abang ni. Elok apa macam ni? Hang surat. Abang. Sudah. Pun sudah. 5 tahun pula. Tambah lagi 5 tahun. Susah nak buat kebaikan. Sebab tu ingat orang yang ikhlas. Last saya nak pesan. Orang yang ikhlas membalas keburukan dengan kebaikan. Tu orang ikhlas. Orang ikhlas, dia balas keburukan dengan kebaikan. Orang kata kat dia pergi salah dengan orang tu. Orang fitnah dia. Terima kasih. Orang buat apa? Dia seronok. Akhirnya dia dapat redha Allah. Biar kita hilang sesuatu kerana Allah. Jangan kita hilang Allah kerana sesuatu. Yang baik datang pada Allah. Yang lemah kurang itu daripada tuan-tuan sendiri. Mudah-mudahan kita semua Allah redha. Dan jadikan syawal kita syawal yang terbaik. Ramadan yang Allah berkati. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami jauh dengan Kau ya Allah. Kami selalu lupakan Kau ya Allah. Ya Allah, terima kasih sebab Kau sayang kami ya Allah. Ya Allah, kalau satu dunia ni sayang kami tak sama dengan Kau sayang kami ya Allah. Wahai Allah, terima kasih dalam juta-juta manusia. Kau pilih kami, Kau bagi Islam, Kau bagi iman buat kami ya Allah. Wahai Allah, 8 bilion manusia ya Allah, 6 bilion belum Islam ya Allah. Berilah Islam pada mereka ya Allah. Kekalkan kami dalam iman ya Allah. Wahai Allah, hari ini kami bukan kata kami baik ya Allah, tapi kami belajar-belajar nak jadi baik ya Allah. Maafkan kami ya Allah sebab kami bodoh, kami sombong ya Allah. Wahai Allah, hari ini kami berhimpun, Kau jadikanlah setiap amal soleh kami ini pahala untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Wahai Allah, sesungguhnya apa yang kami miliki hari ini, kereta, motor, rumah, kenderaan, suami, isteri, anak-anak, berkat doa ibu dan ayah kami ya Allah. Maka Kau jadikanlah setiap amal soleh ini pahala buat mereka ya Allah. Kesian ibu, kesian ayah ya Allah. Tolonglah ya Allah, Kau jadikan pahala buat mereka ya Allah. Kalau mereka telah pergi, Kau jadikanlah kuburan mereka seperti taman-taman syurga ya Allah. Kalau mereka masih hidup ya Allah,
Kau permudahkan urusan hidup mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.